Bila saya sudah dewasa, saya dijaga oleh pakcik saya pula. Sebenarnya saya dilahirkan di sebuah kampung yang agak jauh lah daripada bandar, iaitu di Sofia Road lah. Di kampung itulah saya dilahirkan, saya dibesarkan, saya disekolahkan, pergi sekolah jalan kaki. Saya bersekolah di sekolah rendah Tangling Tinggi, iaitu jalannya dinamakan Jalan Newton lah. Newton itu nama orang putih lah kan. Zaman dulu Singapura mana ada nama Melayu, semua nama orang putih, nama Arab. Di situlah saya bertapak. Dari sekolah rendah saya bersekolah, lepas tu dan saya dapat kelulusan pergi ke sekolah menengah, iaitu sekolah menengah Kalang. Lepas sekolah menengah Kalang saya ditukarkan ke sekolah menengah Tun Sri Lanang dan ditukarkan lagi ke sekolah Teluk Kurau. Selepas balik sekolah tu nanti saya tolong nenek saya jualan. Nenek saya kadang dia jual kuih. Saya pergilah bawa kuih-kuih itu ke tempat mana-mana yang harus saya jual lah, sehingga habis semua baru saya balik. Di lembah sungai yang indah terdengar suara memecah, melayang bunyi seruling kala senja hening. Gembala meniup lalu berteduh di rumpun bambu dengan tak merasa jemu, menghiburkan rindu. Sawah luas terbentang, hijau nan mengawan, jauh pandangan, di situ tempat permainan. Bapa saya tidak ada di Singapura, dia sudah balik ke negara tempat asal dia lahir, iaitu di Indonesia. Jadi pakcik saya lah yang mengambil berat untuk membesarkan saya. Bila hari raya ke ada program apa kat Singapura, saya mesti ke rumah pakcik dan makcik saya tu. Saya sering balik ke Singapura waktu bila bulan puasa, hari raya di Singapura lah. Bila setiap tahun tu balik, mesti ada perubahan di Singapura. Kadang sesat sana, sesat sini. Bukan berarti saya tahu semua serok belok jalan di Singapura, tidak. Saya tak tahu. Dengan tak merasa jemu, menghiburkan rindu. Masa dia kecil, umur 6 bulan ya. Waktu itu mak dia lagi ada ya, mak dia nama arwah Mariam dan bapa dia Sudirman. Dan selepas itu barulah si ibu dia terkilan oleh kerana dia dapat surat cerai melalui suami dia tu cara pos daripada Semarang. Jadi terus dia jatuh sakit lah, terus meninggal mak dia. Ifridin ni sama adik dia, arwah mak saya yang jaga dan termasuk saya jugalah. Dan sebelum dia tamat kat sekolah Teluk Kurau tu, dia tubuhkan satu pancaragam yang bernama Siglapai. Masa itu dalam Singapura Siglapai ni sudah termasyhur lah. Boleh katakan tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu ni kan ada jemputan lah pada dia. Jadi dia terpaksa jumpa sama saya lah, pasal kirakan umur dia belum cukup lagi. Saya yang tanggungjawab lah. Tapi kalau rekod kat sekolah tu, bab nakal tu sudah tak ada lah. Cuma keputusan pelajaran dia saja. Itu yang kurang memuaskan. Sebenarnya waktu saya bercita-cita nak jadi seorang penyanyi,
saya tidak pernah memberitahu tentang perkara ini kepada nenek saya, kerana saya takut akan dimarah bila saya jadi seorang penyanyi. Pada hal tu, mula-mula memang nenek saya tidak tahu yang saya dah menyanyi. Bila saya balik daripada pertandingan tu, saya bawa sebuah piala. Nenek saya bertanya, "Ini benda apa ni?" dia kata. Saya bilang, "Tadi saya ada pertandingan menyanyi." "Kau pandai-pandai lah tu, kau nak jadi penyanyi pula." "Yelah Nek, takkanlah semua orang nak jadi profesor ke, nak jadi cikgu. Jadi saya cuba-cubalah menyanyi Nek. Sebab itulah saya menang. Dari itu saya bawa balik piala ni." Dari itu kata nenek saya, "Kalau nak nyanyi, nyanyi betul-betul, jangan main-main." Sampai menjadi seorang yang disanjung dan dipuja oleh masyarakat. Itulah pesan nenek saya. Dengan debar kasih saya dan kawan-kawannya menyanyi di tempat-tempat orang-orang kahwin lah. Bila saya nak pergi ke tempat latihan kugiran tu, saya terpaksalah minta nenek saya duit. Kadang nenek saya kata, "Itulah nak jadi penyanyi sangat kan. Sekarang dah nak gunakan duit," kata nenek saya. "Tak apalah Nek, biar susah dahulu." Saya cakap macam tu. Jadi nenek saya pun tak sampai hati, dia kasihlah duit setakat RM2-3 lah untuk naik bas. Waktu tu tak ada kereta, kita susah kan nak jadi penyanyi tu, kita naik bas dulu. Baju nak kena beli, seluar nak kena beli, kasut nak kena beli. Macam mana caranya tu, saya terpaksalah cari duit. Daripada balik sekolah tu, saya pergi jaga bola. Kalau nak tahu jaga bola orang main tenis. Jadi bila orang tu pukul bola tenis tu jauh keluar pagar tu, saya kejar. Jadi saya ambil bola tu, saya kasih kepada orang yang main tenis tadi. Siti Haidar, gadis ayu, buat belia selalu rindu. Dalam majelis sering bertemu, budi bahasa menawan kalbu. Oh, Siti Haidar membuat jiwa merasa rindu. Siti Haidar bermata indah, cekap berani, putih pujangga, bina bangsa kan di negara, teguh imannya bergaul mesra. Siti Haidar, putri sayangan, mesra manja. Kumpulan saya yang pertama iaitu kumpulan The Rhythm Boys. Saya bersama kawan-kawan saya dan bersama-sama dengan Allahyarham A. Ramli, saya membuat latihan sehinggalah saya masuk pertandingan juara kugiran di seluruh Singapura. Selama 3 tahun berturut-turut saya menjadi juara. Maka saya diundang untuk membuat album dengan kumpulan Siglap 5. Tentang nama Siglap 5 itu sebenarnya datangnya daripada